Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi pelajaran siam bagi tajuk syarat-syarat wajib puasa. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, adalah lebih baik kita membaca doa sebelum belajar dan doa terhindar daripada penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, seperti biasa, cikgu share objektif pelajaran pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat merumus kembali syarat-syarat wajib puasa dengan betul. Okey, hari ini tajuk kita ialah syarat-syarat wajib puasa. Jika tidak ada syarat-syarat ini, maka orang itu tidak wajib menunaikan puasa. Okey, syarat-syarat wajib puasa itu ada 5 perkara, iaitu Islam, baligh, yang ketiga berakal, 4 sihat dan berdaya, dan yang kelima mukim. Apa dia syarat-syarat wajib puasa? Syarat-syarat wajib puasa itu ada 5 perkara. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat sihat dan berdaya, yang kelima mukim. Okey, syarat-syarat wajib puasa itu 5 perkara yang tadi cikgu sudah terangkan. Yang pertama Islam, baligh, berakal, sihat dan berdaya, dan mukim. Okey, penerangan dan huraian syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama ialah Islam. Apa yang dimaksudkan dengan Islam itu? Puasa wajib ditunaikan oleh orang Islam. Orang kafir tidak wajib berpuasa. Orang kafir tidak dituntut berpuasa di dunia ini kerana puasa itu adalah salah satu rukun Islam yang hanya diwajibkan kepada penganutnya sahaja. Bermakna orang yang berpuasa itu hendaklah beragama Islam. Kalau ia kafir, ia tidak wajib berpuasa. Okey? Yang kedua ialah baligh. Apa yang dimaksudkan dengan baligh ni? Puasa wajib ditunaikan oleh orang yang sudah baligh. Kamu sudah belajarkan tanda-tanda baligh bagi lelaki dan perempuan, dan tidak wajib ditunaikan oleh orang yang belum baligh. Tetapi penjaga kanak-kanak, yakni wali, wajib menyuruh kanak-kanak yang berumur 7 tahun supaya berpuasa jika kanak-kanak itu sehat dan berupaya. Dan penjaga kanak-kanak, yakni wali itu, wajib memukul kanak-kanak yang sudah berumur 10 tahun jika kanak-kanak itu meninggalkan puasa. Walau bagaimanapun, puasa kanak-kanak tidak wajib, yakni tidak dituntut menunaikan puasa tersebut. Okey, kanak-kanak di bawah umur 7 tahun tadi tidak dituntut untuk melakukan puasa. Tetapi jika ia diajar untuk berpuasa, ibu bapanya menyuruh berpuasa, boleh, supaya ia biasa berpuasa dengan syarat anak-anak tadi itu tidak sakit. Maka puasaan ni adalah untuk kanak-kanak yang sudah baligh dan sehat dan berupaya. Kalau ia belum baligh, tidak wajib berpuasa. Okey, dalil riwayat Ali radhiyallahu an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah anin naimi hatta yastayqaz wa an sabi hatta ya'talim wa anil majnuni hatta ya'qil. Artinya, fena diangkat dari 3 orang. Dari orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai ia dewasa,
orang gila sampai ia berakal. Maksudnya di sini pena diangkat dari 3 orang, dari orang tidur sampai bangun, anak kecil sampai ia dewasa, orang gila sampai ia berakal. Okey, seterusnya berakal yang ketiga. Tidak wajib puasa ke atas orang gila sepanjang-panjang bulan Ramadan dan tidak wajib qada ke atasnya. Kalau orang itu gila sepanjang bulan Ramadan, maka ia tidak wajib puasa. Dan juga kalau orang gila ni sudah tahu yang dia wajib puasa, yang dah sadarkan. Dan juga ia ni tidak wajib qada puasa ke atasnya. Hanya orang yang berakal wajib menunaikan puasa dan tidak wajib ditunaikan oleh orang yang tidak berakal, seperti orang gila. Orang yang berpuasa tiba-tiba ia gila, maka hukum puasanya batal walaupun gilanya itu dalam tempoh yang pendek, yakni 1 lahzah, ni sekejap. Jika ia mula ia puasa, tiba-tiba datang penyakitnya gila, maka puasanya pada hari itu batal. Puasanya pada hari itu batal. Kenapa? Karena ia gila. Gila ni artinya hilang akal. Walaupun gilanya itu sekejap saja. Ia puasa tiba-tiba gila ya. Datang gilanya 2 minit saja gila. Maka puasanya untuk hari itu adalah batal. Dan ia gila tu, waktunya gila tu ia tidak wajib puasa. Tetapi jika orang gila itu tidak sepanjang bulan Ramadan, gila dalam bulan Ramadan dan siuman dalam bulan Ramadan juga, maka tidak wajib puasa ke atasnya semasa ia gila, tetapi wajib ditunaikan ketika ia sedar, yakni siuman. Sekiranya orang gila itu sedar sekalipun hanya sebentar sahaja pada siang hari puasa, maka ia wajib menahan diri dari makan dan minum pada sebelah hari tersebut. Sini maksudnya, jika orang gila itu alat-alat contoh harian masa bulan Ramadan ya, sehari ia siuman, sehari ia gila, sehari siuman ia gila, ataupun seminggu ia siuman, seminggu ia gila. Okey, sepanjang ia gila itu ia indah wajib puasa. Tetapi ketika ia siuman, ia sadar, ia tahu dirinya, maka waktu ia sedar itu ia wajib puasa. Masanya gila tu tidak wajib puasa dan tidak wajib qada. Dan jika sekiranya yang cikgu terangkan tadi awal sudah, jika sekiranya ia puasa tiba-tiba ia gila, maka puasanya itu batal kan? Batal puasanya. Lepas itu sadar tidak? Sadar seperti biasa. Maka ia wajib menahan dirinya daripada makan minum pada hari tersebut. Kerana satu, puasanya tetap batal kerana ia gila tadi ya. Dan ia wajib menahan diri dari makan dan minum pada sebelah hari tersebut. Pada hari tersebut ia terbatal puasanya sudah kerana ia gila. Maka ia tidak wajib sambung lagi tu puasa, tidak dapat ia disambung. Tapi ia wajib menahan daripada makan minum di depan orang, depan keluarganya. Tidak boleh makan dan minum. Mesti ia menahan diri. Okey. Manakala orang yang pitam atau mabuk sepanjang bulan Ramadan tidak wajib puasa ke atasnya semasa berkeadaan mabuk dan pitam, tetapi wajib qada puasa yang telah luput semasa ia mabuk atau pitam. Pitam itu maksudnya pengsan ataupun mabuk yang mabuk macam balik dari kapal kah, paning-paning kah, dia dapat menahan dirinya, paning dia dapat, maka orang ini tidak wajib puasa. Tetapi ia wajib qada. Qada tu wajib bayar balik puasa tu di bulan yang lain. Mesti diqada. Contoh, ia masa bulan Ramadan seminggu ia paning ataupun seminggu yang ia pitam. Maka seminggu tu ia dah wajib puasa. Seminggu ia mabuk ataupun seminggu ia pitam atau pengsan kah, paning kah, ia dah wajib puasa. Tetapi apabila habis bulan Ramadan, hendaklah ia qada puasa yang terluput itu, tertinggal itu. 7 hari ia tidak puasa, maka 7 harilah ia wajib qada puasanya. Okey, yang keempat, sihat dan berdaya. Apa yang dimaksudkan dengan sihat dan berdaya ini? Puasa wajib ditunaikan oleh orang yang sihat dan tidak wajib ditunaikan oleh orang yang sakit, yang sangat payah mengerjakan puasa, dan tidak wajib ditunaikan oleh orang yang tidak berdaya mengerjakannya seperti terlalu tua. Okey, orang yang wajib puasa ni, syarat wajib puasa itu adalah sihat dan berdaya.
puasa wajib ditunaikan oleh orang yang sehat. Kalau orang itu sakit, tidak boleh puasa, tidak wajib puasa. Ada lagi tukarang nanti cikgu terangkan macam mana orang yang sakit ni. Adakah dikadakah, dia apakah, macam manakah? Tidak wajib dia puasa kalau orang sakit. Kalau ia payah ke mengajarkan, kalau ia mengajarkan dia akan pengsan. Itu tidak boleh lagi, tidak boleh ia puasa. Ataupun orang yang tidak berdaya. Siapa yang orang tidak berdaya ni? Contohnya seperti terlalu tua sudah, bongkok sudah, lamah badan sudah, makan pun tidak berapa, maka orang tua itu tidak wajib berpuasa. Syaratnya adalah sehat dan berdaya. Okey, yang kelima, mukim. Apa yang dimaksudkan dengan mukim itu? Puasa wajib juga ditunaikan oleh orang yang mukim, yakni orang yang menetap di suatu tempat. Okey, orang itu tinggal satu tempat, maka ia wajib puasa. Kalau ia musafir, macam contoh, ia datang ke Brunei, kapal terbangnya datang ke Brunei, 3 jam di Brunei sampai di Brunei, satu berhanu lagi, terabang lagi dia negeri lain. Contoh ya, saja di Brunei ni transit saja. Maka orang itu jika ia puasa, takut ia apa-apa, ia boleh berbuka puasa, tidak wajib puasa ke atasnya. Maksudnya di sini mukim itu orang yang menetap di suatu tempat. Kata ni tinggal pada tempat kata ni, rumah kata ni. Bukan ya, aku orang niniku, artinya aku nak menetap. Hari ni aku orang mamaku, esok aku orang niniku. Atau bukan ya tu. Ia andang orang yang mukim tu, yang menetap pada suatu tempat, yang andang ada di sana. Atau bukan ya tu, atau wajib puasa tu. Kalau ia hari ni cikgu aku orang niniku, esok aku orang mamaku. Adakah aku tu indepeh puasa cikgu? Salah tu. Ia walaupun dia di mana berada, asal ia berada di Brunei, ia bermukim di Brunei, maka ia wajib berpuasa. Okey. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Syarat-syarat wajib puasa itu ada berapa tadi? Ada 5, iaitu Islam, kedua baligh, ketiga berakal, 4 sihat dan berdaya, dan kelima mukim. Okey, apa hukum? Kan kita ni sudah belajar tadi Islam, orang yang Islam itu wajib puasa kan? Tapi apa hukum kalau orang kafir yang berpuasa? Apa hukumnya? Bagus. Hukumnya tidak wajib. Okey, apa hukum orang yang belum baligh berpuasa? Kalau ia baligh, anda wajib puasa. Kalau ia belum baligh, tidak wajib berpuasa. Tetapi jika kanak-kanak itu dilatih untuk berpuasa, maka okey, boleh berpuasa dengan syarat kanak-kanak itu sehat dan berdaya. Sehat, tahu ya, dapat ya menunaikan, dia boleh dipaksa. Yang ketiga, okey, apa hukum orang gila berpuasa? Bagus, orang gila berpuasa itu tidak wajib dan tidak wajib qada puasa juga kepadanya. Dan yang keempat, sehat dan berdaya. Artinya orang yang berpuasa itu hendaklah sehat. Kalau ia sakit, lemah, dia dapat buat apa-apa, dia boleh puasa. Tapi ya qada tu mesti diqada. Dan juga kalau ia terlalu tua, lemah sudah, maka orang tua itu tidak berdaya ni tidak wajib puasa. Mukim, apa yang dimasukkan dengan mukim? Mukim ialah orang yang menetap di suatu tempat. Okey. Okay, sebelum kita ni mengakhiri pembelajaran kita ni pada hari ini, kita ni membaca doa selepas belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.